Aku tertarik dengan satu website ni. Aku tak tahulah, mungkin korang nak kaitkan dengan orang kata politik ke apa, tu pulang kepada korang lah. Tapi website ini dekat newslab.malaysiakini.com. Okay, yang mana korang boleh tahu apa manfaat-manfaat yang boleh orang politician ni dapat. Okay, setelah korang berpencen ke, bersara ke, ataupun waktu ketika bekerja. Okay, so jom kita tengok paparan ini. Okay, jom kita baca cerita ini. Okay, nama saya Ali atau lebih dikenali sebagai Cikgu Ali. Saya sudah menjadi cikgu selama 9 tahun. Walaupun sibuk dengan kerja-kerja harian, saya juga aktif dengan satu parti politik. Nak jadikan cerita, tahun 2018, Ketua Parti tanya, adakah saya berminat untuk jadi calon PRU 14? Bagi dia, saya calon yang sesuai. Sebab saya seorang cikgu dan warga setempat pun dah kenal saya. Dilema juga dibuatnya. Ini peluang yang jarang-jarang muncul. Tapi kalau saya bertanding, saya perlu letak jawatan sebagai cikgu dan penjawat awam. Kalau saya berhenti, saya akan hilang segala benefit saya sebagai penjawat awam. Terutamanya pencen. Saya kena berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun untuk dapat pencen. Selepas berbincang dengan keluarga dan fikir dengan masak-masak dan juga atas dasar untuk berkhidmat kepada rakyat, saya buat keputusan untuk berhenti menjadi cikgu dan aktif dalam politik. Pada tahun 2018, nama saya dicalonkan untuk PRU 14 dan saya menang dan menjadi MP. Wah, gembira seronoknya dia. Selepas beberapa bulan jadi MP baru, saya tahu boleh tahan juga gaji MP ni. Secara jujurnya, allowance MP lagi baik daripada jadi cikgu. Cuma itulah, kerja lagi banyak dan lagi sibuk. Nak tahu apa allowance MP? Jom saya kongsikan. Allowance bulanan RM16,000 ni tetap macam gaji. Lepas itu, dapat RM4,800 sebulan untuk allowance perjalanan, minyak, tol, pemandu. Wow, banyak ini bila dah total kot. Allowance keraian, RM2,500. Dapat pula allowance bil telefon RM900. Datang sidang parlimen ke, mesyuarat ke, taklimat ke, seminar ke, boleh dapat RM250 hingga RM500 sehari. Duit tambang pergi balik sidang parlimen serta hujung minggu pun ada. Tapi kena bagi resit lah. Okey. Duit belanja waktu bertugas rasmi dalam negara boleh dapat RM100 sehari. Wow. Duit hotel waktu kerja rasmi RM400 semalam. Dapat tiket kau terbang dan kereta api. Tapi ini untuk setiap kali kerja rasmi lah. Wow. Duit belanja dan duit makan waktu bertugas di luar negara pun ada. Sehari RM510. Oh, wow. Okey, yang ini boleh main game Dota ke? Subsidi komputer RM6,000. Allowance pakaian istiadat dan black tie RM2,500 setiap penggal. Black tie setiap 3 tahun. iPhone harga RM2,000 ada. Setiap 2 tahun boleh dapat subsidi telefon bimbit RM2,000. Kereta cukai dan lesen senjata api percuma. Kalau kita sakit ke, anak sakit ke, bini sakit ke, kos rawatan ditanggung percuma. Walaupun allowance MP ni banyak, tapi duit keluar pun tak kurang banyak. Namun, saya duit-duit allowance ni lah untuk tampung duit bantuan. Okey, bagi derma dan lain-lain. Sebab saya MP pembangkang. Duit ni juga untuk tampung gaji pekerja di pusat khidmat saya. Macam saya cakap tadi, antara perkara yang merisau saya sebelum saya letak jawatan sebagai cikgu adalah pencen. Tapi kerisauan saya terubat bila saya tahu saya hanya perlu berkhidmat sebagai MP sekurang-kurangnya 3 tahun untuk layak dapat pencen RM4,000. Kalau saya teruskan sebagai cikgu sekolah menengah, saya kena kerja lebih 20 tahun nak dapat pencen sama banyak. Okey. So, sekarang saya sudah tak perlu risau tentang hari tua saya. So, kita dah tahu ni, sebenarnya komik ni merupakan ilustrasi faedah allowance yang diterima oleh ahli parlimen. Dan secara ringkasnya, anggota Dewan Rakyat bukan eksekutif, iaitu ahli parlimen yang tidak memegang jawatan menteri atau timbalan menteri, boleh menerima sekurang-kurangnya RM25,700 allowance bulanan tetap. Ini termasuk allowance
Okey, asas bulanan 16,000 dan allowance tetap lain seperti allowance keraian, allowance petrol. So, kalau kita tengok allowance ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negeri pula. So, kalau kita tengok allowance bulanan 16,000. Okey, 11,000. Okey, allowance perjalanan minyak tol ada 3,200. Okey. So, kalau kita tengok sini banyak. Okey, ada sampai 200-500 dalam bulan makan 510 subsidi. Okey, ini yang boleh di-concludekan kepada korang semua. So, bagaimana pula dengan allowance speaker dewan? Ini yang mana yang korang selalu tengok dekat parlimen kan, yang duduk kat tengah-tengah tu. Okey, tuan speaker, yang tu kan, tengok yang selalu asyik-asyik marah semua MP dekat dalam parlimen tu kan. Ini apa yang mereka dapat. Gaji bulanan RM31,000 sebulan, allowance keraian RM9,860 sebulan. Allowance hidup semasa bertugas di luar pejabat RM230 sehari, RM400 jika keluar luar negara. Okey. Kediaman rasmi perkakas percuma dengan kelengkapan antara RM4,000 sebulan dan kos set pinggan mangkuk untuk 50 orang. Bayaran pindah rumah sekaligus RM5,000 sekaligus. Selenggara rumah RM10,000 setahun. Cuci kereta dan lesen senjata api percuma. Rawatan perubatan ditanggung termasuk rawatan pakar luar Malaysia. Pemberian pelantikan RM10,000 sekali. Telefon pejabat bimbit RM400 sebulan, subsidi RM3,000. Allowance makan dan penginapan semasa bertugas di luar, pay and claim. 32 km dari pejabat, kena lebih. Pembantu rumah RM2,500 sebulan ataupun percuma 4 pembantu rumah termasuk tukang kebun. Bekalan air, elektrik bil percuma. Okey. Allowance pakaian standard upacara rasmi black tie pakai panas RM10,500 setiap 3 tahun. Kereta rasmi pemandu dan minyak percuma. Kemudahan cuti taman 2 tiket kelas pertama suami isteri dan tiket kelas ekonomi anak-anak dan kos penginapan RM2,000 sehari luar negara, RM300 sehari dalam negara. Bagi aku, kalau ikutkan perkara-perkara ni lah kan, manfaat-manfaat ni lah, aku tak tahulah korang lah. Mungkin ada di antara korang, penjilat-penjilat semua, mungkin korang takkan agree dengan kenyataan ni, melainkan korang ini merupakan pembangkang. Tapi bagi aku, untuk bersikap rasional, apa yang kerajaan beritahu untuk berjimat cermat, wajar sebenarnya. Elon yang tak sepatutnya macam bag tie, percuma, elektrik, pindah rumah, selenggara ni, cuci kereta ni. Benda-benda ni semua yang akan ambil kesempatan atas perbelanjaan yang mungkin tak nampak, tak disentuh, tak disebut. Minyak percuma, rawatan ditanggung, apa semua ni fine lah. Tetapi macam penginapan luar pay and claim ni, pejabat, aku rasa dah cukup banyak lah gaji bulanan yang mereka dapat. RM31,000 bagi allowance speaker dewan lah. Tapi yang lain-lain tu aku rasa pun begitu jugalah kan. Patut di-cut terus supaya perbelanjaan ini boleh digunakan untuk perkara-perkara yang boleh memberi manfaat kepada rakyat yang sedang susah. Tapi aku tak tahulah kalau macam mana-mana kerajaan sekalipun, kalau diambil alih oleh a new party sekalipun, tak tahulah kalau mereka ini adalah berjiwa rakyat untuk memotong segala perbelanjaan untuk menampung. Kalau mereka adalah golongan yang boleh tidak mengambil allowance ini, bukan ambil gaji, diorang ini boleh dapat daripada pendapatan lain, daripada agensi ataupun syarikat-syarikat yang ada kena dengan kerajaan. Sebab boleh kata pendapatan mereka ini daripada RM20,000 ke RM40,000 boleh dibayar. So itu je lah aku rasa penyelesaian yang patut kerajaan buat untuk berjimat cermat. Macam luar negara tu tak perlulah kot dalam keadaan sekarang kan, boleh di-cut lah. Banyak 300 RM2,000 sehari lah. Siapa ni dalam speaker dewan ni, tak patut kot. Apa kata korang dalam hal ni? Faizwan, Assalamualaikum.